Marilah kejar. Sini kau. Ha? Rufi, depan kau. Apa? Hei, aku boleh terbang. Ah! Oh, tidak. Itu mesti sakit. 2 jam kemudian, Macam mana, doktor? dia hilang ingatan, suara dia berubah dan muka dia berubah. Apa? Tapi kamu boleh ingatkan dia balik 2 minggu kemudian. Dah 2 minggu ni. Mari kita bukakannya. Awak siapa? Siapa saya? Di mana kita berada? Mungkin senang je kau nak ingatkan dia balik. 2 hari kemudian. Siapa saya? Untuk kali terakhir, kau Rufi. Ya ke? Ya, Siapa awak? serius lah. Ya. Ha. Alamak. Kak Sarah, habis berlubang lantai ni. Sorry lah, aku tengah cari cincin mak aku yang kucing aku tanam. Siapa dia? Kau ni sama je macam si Rufi. Dia Rufi. Dia hilang ingatan. Dan kau tahu tak apa yang buat aku marah? Dia asyik lupa siapa saya dan diri dia. Aku rasa kau kena bawa Rufi ke klinik Haikal. Haikal ada klinik? Ya, tapi klinik dia besar. Menarik. Kenapa aku kena pergi ke klinik? Sebab boleh. Pada malam itu, Betul lah cakap Kak Sarah. Besar. itu klinik ke hospital? Jangan banyak tanya lah. Kau ingatkan aku kepada si Dora. Siapa Dora? Di dalam klinik. Encik, Rufi dah boleh masuk. Giliran kau. Tidak, bukan aku. Tak nak. Aku tak nak. Aku tak tahu pula yang sebenarnya kau doktor. Baru je. Dah banyak eksperimen aku buat. Tengok tu. Banyaknya. Mari kita test eksperimen aku yang pertama dulu. Adakah ianya menyakitkan? Tentulah tidak. Dah. Siapa aku? Dia belum pulih ingatan. Eksperimen seterusnya. Beberapa eksperimen kemudian. Ini yang terakhir. Kau ingat aku ke? Kau Barul. Ha? Akhirnya kau dah pulih ingatan. Tu lampu, tika, gambar. Dan surat ini mesti dibuat oleh aku punyalah. Keesokan hari. Siap pun. Baru mesti dah tak marah pasal lantai ni. Hai Kaisara. Rufi, kau ke tu? Ya, dan aku dah pulih ingatan. Wah, baguslah tu. Aku juga boleh buat ni. Bosan lah. Tak ada benda menarik ke? Ayarim. Ha? Kenapa dengan muka awak? Ini akulah, Rufi. Ha? Rufi? Apa dah jadi dengan muka kau? Panjang ceritanya. Ceritalah. Selepas Rufi bercerita, macam tu lah. Ini sebab Haikal. Dia yang tolong aku. Haikal ada klinik? Klinik dia besar. Kalau kau sakit, kau pergilah klinik dia. Kau tak kisah ke kalau muka kau macam tu? Tak kisah pun. Nanti mesti orang cakap, wah, tak pernah aku tengok muka orang macam ni. Nampak menarik. Biasa je. Betul ke kau tak kisah? Ya, tak kisah pun. Kenapa Ridman?
Betul ke apa yang aku tengok ni?